Hai korang semua. Hari ini Cikgu Suraya akan sharekan tips-tips untuk menjawab peperiksaan bahasa Melayu kertas 2. Mari kita mulakan. Kertas 2 bahasa Melayu mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jumlah soalan bagi kertas 2 ialah 9 soalan. Morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard, peribahasa, petikan umum, petikan sastera, novel dan rumusan. Pendapat Cikgu Suraya ialah baca arahan soalan dengan teliti. Jawab soalan yang kamu faham betul-betul. Contohnya, jika kamu tidak mempunyai confident untuk menjawab bahasa Melayu standard, biarkan ruang kosong untuk menjawab dan terus ke bahagian lain. Jangan bazirkan masa menjawab. Dan rumusan jangan lupa ya. Bagi cikgu akan sharekan menjawab soalan novel dan soalan rumusan terlebih dahulu untuk mengurangkan pembaziran masa. Jangan lupa baca peribahasa yang sama maksud. Petikan umum dan petikan sastera sangat penting ya, dan kita boleh mendapatkan markah yang lebih banyak dalam soalan itu. Itu sahaja daripada cikgu. Jumpa dalam video lain. Semoga bermanfaat. Hai korang, saya Cikgu Suraya. Hari ini kita akan belajar satu penjuru bilangan, iaitu batang. Penggunaan perkataan batang untuk benda yang panjang, lurus dan keras. Sebagai contoh penggunaannya, sebatang lilin, 3 batang pensel, sebatang penyapu, dan sebatang sungai. Sungai bukan keras ya, tapi panjang. Contoh ayat ialah, terdapat 3 batang lilin di atas kek itu. Itu sahaja dalam video ini. Jumpa lagi. Bye. Hai korang. Hari ini Cikgu Suraya akan sharekan satu penjuru bilangan yang sangat senang. Penjuru bilangan yang sangat senang itu ialah biji. Contohnya, sebiji guli. Penjuru bilangan biji selalu digunakan untuk jenis buah-buahan atau benda yang kecil dan bulat. Contoh penggunaannya ialah sebiji kek, sebiji durian, sebiji bola dan sebiji limau. Contoh ayat bagi penjuru bilangan biji ialah adik bermain sebiji bola bersama rakan-rakan. Kita sudah sampai ke akhir video ini. Jumpa lagi dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang semua. Hari ini Cikgu Suraya akan mengajar salah satu penjuru bilangan, iaitu kuntum. Kuntum biasanya digunakan untuk bunga, seperti sekuntum bunga. Contoh penggunaannya ialah sekuntum orkid, sekuntum mawar, sekuntum ros. Contoh ayat bagi kuntum ialah Surya membeli sekuntum bunga ros di kedai itu. Itu sahaja daripada hari ini. Jumpa lagi dalam video lain. Bye. Harap bermanfaat. Hai korang, saya Cikgu Suraya. Kita kembali lagi dalam saluran YouTube ini selepas beberapa bulan kan? Ini kerana Cikgu Suraya ada sedikit urusan untuk selesaikan. Sekarang cikgu dapat ajar korang dengan penuh semangat. Hari ini cikgu akan ajar korang contoh soalan yang akan ditanyakan dalam sintaksis. Contoh soalannya ialah ceragingkan suatu ayat kepada subjek dan predikat. Soalan ini akan nampak senang, tapi untuk ayat biasa sahaja. Untuk ayat songsang, ia akan menjadi rumit. Jadi, cikgu akan ajar korang hari ini dengan penuh jelas. Contoh ayat ialah Ibu Halim sedang memasak gulai ikan untuk makan malam. Subjek bagi ayat ini ialah Ibu Halim, manakala predikat pula sedang memasak gulai ikan untuk makan malam. Untuk lebih teliti, mari kita lihat ayat kedua. Contoh ayat kedua ialah kebanyakan permainan tradisional mempunyai unsur seni dan budaya yang tinggi. Subjek bagi ayat ini pula kebanyakan permainan tradisional, manakala predikat ialah mempunyai unsur seni dan budaya yang tinggi. Sekarang
cikgu akan jelaskan ayat semsang. Banyak memberikan faedah kepada penduduk perkembangan industri pelancongan berorientasikan alam semula jadi ini. Jadi, subjek bagi ayat ini pula perkembangan industri pelancongan berorientasikan alam semula jadi ini. Manakala predikat pula banyak memberikan faedah kepada penduduk. Itu sahaja pada hari ini. Cikgu jumpa kamu semua dalam video seterusnya. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang. Hari ini Cikgu Suraya akan mengajar kamu satu penjodoh bilangan yang jarang digunakan. Penjodoh bilangan yang jarang kita menggunakan ialah potong. Contohnya, sepotong kek, sepotong roti, sepotong kuih dan sepotong daging. Kita menggunakan penjodoh bilangan potong ini untuk benda yang sudah dipotong. Contoh ayat bagi penjodoh bilangan potong ialah adik telah makan sepotong kek itu. Senang je BM, tak susah pun. Jadi, kamu jangan risau ya. Cikgu Suraya harap kamu faham tentang penggunaan penjodoh bilangan potong. Jadi, itu sahaja dalam video pada hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang, saya Cikgu Suraya. Selamat kembali lagi dalam saluran YouTube ini. Cikgu Suraya lama teringat untuk menamakan segmen kita. Jadi, cikgu menamakan segmen ini sebagai segmen Senang BM Dapat A. Untuk hari ini, cikgu akan ajar korang cara-cara menjawab soalan Bahasa Melayu Standard, iaitu soalan keempat dalam Sijil Pelajaran Malaysia. Bagi cikgu akan menggunakan satu teknik untuk menjawab soalan ini. Cikgu akan menggunakan teknik beku. Marilah kita tengok penjelasannya. Bagi teknik beku, B ialah buang. Ketika membaca petikan, kita boleh membuang perkataan maka, lah, pun, syahadan, arakian, hatta, alkisah dan sebagainya. Yang kedua ialah I dan K. I dan K ini terdiri kepada kekal. Kita perlu mengekalkan nama tempat seperti Melaka dan Siam. Nama pemerintah seperti Laksamana, Kertalesari dan juga gelaran mereka, Patik, Baginda. Kita juga perlu mengekalkan nama-nama alat seperti keris dan gong. Pemeranganan dan urutan cerita pun sangat penting tau, perlu kekalkan. Akhir sekali, U terdiri kepada ubah. Kita perlu mengubahkan bahasa klasik seperti akas, bersemayam dan mangkat. Dan juga kita perlu mengubahkan perkataan atau frasa yang tidak gramatis. Itu sahaja teknik beku, tak susah pun. Cikgu harap korang memahami kandungan video pada hari ini. Jumpa lagi dalam video lain. Bye, semoga bermanfaat. Hai korang, selamat kembali lagi dalam segmen Senang BM Dapat A. Hari ini Cikgu Suraya akan ajar korang 3 contoh peribahasa yang boleh digunakan. Pertama sekali, peribahasa terdiri daripada 5, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan dan juga kata-kata hikmat. Untuk hari ini, cikgu akan memberikan 3 contoh simpulan bahasa yang boleh digunakan dalam subjek Bahasa Melayu. Yang pertama ialah makan angin. Maksudnya, melapangkan masa pergi ke sesuatu tempat untuk bersiar-siar atau berehat. Yang kedua ialah kaki ayam. Maksudnya, berjalan tanpa memakai kasut. Akhirnya, kerang sumbang. Maksudnya, orang yang tidak suka bergaul dengan masyarakat. Itu sahaja pada hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Lupa cikgu, untuk video pembelajaran subjek matematik dan juga sejarah akan dimuat naikkan pada masa akan datang. Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam segmen Senang BM Dapat A. Hari ini Cikgu Suraya akan ajar satu benda baru kepada kamu semua. Untuk hari ini cikgu akan ajar korang contoh-contoh akronim. Yang pertama ialah Tadika. Tadika ialah Taman Didikan Kanak-kanak. Kalau Tabika pula Taman Bimbingan Kanak-kanak. Baiklah, yang kedua ialah Cerpen. Seperti korang tahu, cerpen ialah salah satu akronim. Cerpen bermakna cerita pendek. Yang ketiga ialah Purata. Purata ialah pukul rata. Yang
Dijal Pelajaran Malaysia. Jadi itu sahaja pada hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam saluran YouTube channel Lifestyle. Cikgu jumpa korang dalam segmen Senang BM Dapat A. Hari ini Cikgu Suraya akan ajar korang dengan teknik yang lain. Boleh? Cikgu akan baca satu soalan dan juga kamu perlu memilih peribahasa yang sesuai. Akan ada 4 pilihan jawapannya. Soalannya ialah, walaupun kanak-kanak itu baru berumur 3 tahun, dia petah berkata-kata sehingga ibunya tidak terlayan dengan telatahnya. Soalan ini ada 4 pilihan jawapan. A. Kuat seperti guru. B. Becok seperti murai. C. Pucat macam mayat. Dan juga D. Mandu bagai bola perindu. Cuba korang jawab dekat ruangan komen. Jawapan yang betul ialah B. Becok seperti murai. Itu sahaja pada video hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam segmen Senang BM Dapat A. Hari ini Cikgu Suraya akan ajar korang kata adjektif. Kata adjektif terbahagi kepada 9, iaitu sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan juga panca indera. Untuk video pada hari ini, Cikgu akan terangkan satu daripada 9 ini. Hari ini Cikgu akan terangkan kata adjektif panca indera. Terdapat 5 kata adjektif panca indera. Yang pertama ialah lihat. Contoh bagi lihat ialah cantik. Yang kedua pula dengar. Contoh bagi perkataan dengar ialah merdu. Yang ketiga ialah rasa. Contoh bagi perkataan rasa ialah manis. Yang keempat ialah bau. Contoh bagi bau ialah harum. Yang kelima pula sentuh. Contoh bagi sentuh ialah keras. Itu sahaja pada video hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye korang. Semoga bermanfaat. Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam segmen Senang BM Dapat A. Untuk hari ini Cikgu Suraya akan sambung kata adjektif juga ya. Kata adjektif yang kedua ialah kata adjektif perasaan. Korang tahu kan dalam diri kita terdapat banyak perasaan. Jadi cikgu berikan 3 contoh ayat yang menggunakan kata adjektif perasaan. Ayat pertama ialah, saya berasa seronok kerana dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Perkataan seronok ialah kata adjektif perasaan. Ayat kedua ialah, Fatin berasa sedih kerana tidak dapat menyelamatkan kucing itu. Dalam ayat ini, perkataan sedih ialah kata adjektif perasaan. Ayat ketiga pula ialah, Linda marah akan Intan kerana dia tidak dijemput ke majlis itu. Dalam ayat ini, perkataan marah ialah kata adjektif perasaan. Itu sahaja pada hari ini. Jumpa dalam video seterusnya. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang, saya Cikgu Suraya. Selamat berjumpa dalam segmen Senang BM Dapat A. Sebelum cikgu memulakan pelajaran hari ini, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua. Baiklah, pada video hari ini cikgu akan ajar kata bilangan. Kata bilangan terbahagi kepada 6 tau. Kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pisahan, kata bilangan pecahan, kata bilangan himpunan dan juga kata bilangan tingkat. Dalam banyak-banyak kata bilangan ini, kita akan belajar kata bilangan tentu pada hari ini. Contoh kata bilangan tentu ialah 1, 3, 8, 100, 1000 dan banyak lagi. Contoh ayat menggunakan kata bilangan tentu ialah Tom membeli 8 ekor ikan emas. Ayat kedua ialah 2 orang pemuda sedang berjoging di taman rekreasi itu. Itu sahaja pada video hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat. Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam segmen Senang BM Dapat A. Untuk hari ini pula, Cikgu Suraya akan ajar korang kata bilangan tak tentu. Contoh kata bilangan tak tentu ialah semua, segala, beberapa dan juga para. Jadi, untuk hari ini, Cikgu Suraya akan memberikan 2 contoh ayat dari kata bilangan tak tentu. Ayat
Ayat pertama ialah semua murid perlu menghadir ke sekolah sebelum pukul 8 pagi. Dalam ayat ini, perkataan semua merupakan kata bilangan tak tentu. Ayat kedua ialah terdapat beberapa punca yang menyebabkan seseorang yang diminum mengalami stres. Dalam ayat ini, perkataan beberapa merupakan kata bilangan tak tentu. Jadi itu sahaja pada video hari ini. Jumpa dalam video seterusnya. Bye. Semoga bermanfaat. Hai semua, selamat berjumpa dalam saluran YouTube Charlene Lifestyle. Dalam segmen Senang BM-A, hari ini cikgu akan ajar korang kata pinjaman. Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak kata pinjaman daripada pelbagai bahasa, seperti bahasa Inggeris. Contoh kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ialah teknologi dan juga lokasi. Nampak macam bahasa Melayu, tapi dua perkataan ini memang dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu teknologi and location. Jadi, contoh ayat menggunakan perkataan teknologi ialah perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam bidang kejuruteraan. Contoh ayat menggunakan perkataan lokasi ialah setiap unit beruniform perlu berkumpul di lokasi yang ditetapkan. Itu sahaja pada video hari ini. Jumpa dalam video seterusnya. Bye. Semoga bermanfaat.